Yang ni kita kena tekan serentak. Tekan 44 lah. Tekan 44. So dia akan berkelip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nak sharekan sedikit cara kita nak sambungkan Wi-Fi daripada smart switch ni. Sebab kalau contohnya macam aku ni kan, aku dah tukar internet daripada Unify ke U-Mobile. So dia akan masalah sikit lah. So bila kita dah tukar tu, automatik kita kena buat penyambungan semula lah. Sebab dia dah tak connect dengan kita punya CCTV apa semua kena tukar. Macam aku buat tukar tu kan, CCTV aku ni dengan depan semua. So automatik kita dah kena tukarkan. So caranya ialah korang kena offkan dulu korang punya internet yang dah tak pakai tu. Onkan yang baru. Lepas tu kita pergi pada app dia. Alright, jom kita pergi app dia. Okey, jom kita masuk pada dia punya app smart switch ni. So kalau kat sini korang boleh nampak dia punya dah ada 4 gang switch. Switch tu aku tulis ruang tamu kan. So aku dah sambungkan. So kita kalau tak ada lah kan. So contoh kalau app ni tak ada, kita kena pergi kepada yang tambah yang bahagian atas tu untuk add dia punya ni lah Wi-Fi dia tu. Jom kita tengok cara dia macam mana. Okey, cara je kita kena tekan secara serentak 44 switch tu secara serentak dan kita holdkan selama beberapa second sampai dia berkelip. Okey, kalau tengok sini dia dah lambang logo Wi-Fi tu dah berkelip. So kita boleh pergi kepada app, buat yang bahagian yang tambah tadi. Kita akan tekan search kat situ lah. Jom kita tengok. Okey, kita boleh pergi bahagian tambah dan add device. So dia akan keluar macam ni lah. Dia tengah search. Masa tu tadi Wi-Fi tengah bling-bling lah. Masa tu kita kena tekan add device. Pastikan dia logo Wi-Fi tu berkelip. So dia tengah cari dia. So nanti dia akan keluar kita punya tu lah. Okey, apabila dia dah detect kita punya switch tu, so kita tekan kat situ bahagian yang keluar tu lah. Jom kita tekan, kita tengok apa jadi. So sini dia suruh masukkan password. So kita masukkan password lah, ikut apa arahan yang dia tu. Okey, kita masukkan. Lepas tu dah ada kan. Dah ada. Sekejap. So kita akan tunggu sampai habis dia download. So barulah dia keluar dia punya app tu lah. So kalau dah keluar tu maknanya dah berjaya dah boleh guna dah. Dah boleh control daripada jauh. Macam ni dah done. Kan done. Dah selesai tu. So macam ni kita dah berjaya gang. Kita dah boleh control dia jauh. Okey gang. Dah berjaya. So korang dah boleh guna lah. Boleh control daripada kalau kita pergi mana-mana. So dah boleh buat timer ke apa ke. Semua dah boleh dah. Alright. Selamat cuba. Assalamualaikum. Bye.